Ketika tadi Tun bercakap tentang sifat orang Aceh ini, adakah ini orang Aceh lama atau orang Aceh sekarang, Tun? Saya nampak orang Aceh sekarang ni macam tak seperti yang Tun cakap tadi lah. Saya Bagaimana hubungan Tun dengan Presiden Indonesia dulu, baik itu Pak Jokowi ataupun yang sebelumnya Pak Harto? Bagaimana hubungan Tun dengan mereka, Tun? Haji Muzakir Banaf, beliau juga lama tinggal di Malaysia, Tun. Jadi, adakah harapan-harapan Tun kepada kerajaan Aceh ini supaya bagaimana boleh menjalin hubungan lebih rapat lagi dengan Malaysia? Khasnya kerana Governor kami pun lama dekat Malaysia, Tun. orang warung kopi. Hmm. Mereka datang ke warung itu, cakap. Lepas tu dengar dia cakap puluh. Put peluh, put Dia peluh. empat. Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan Sago. Sago TV kini memperkenalkan sebuah segmen baru untuk podcastnya, iaitu Bicara Tokoh. Tokoh-tokoh yang akan menjadi tamu kita ini adalah tokoh-tokoh yang mempunyai kaliber yang tinggi. Untuk kali yang pertama, kita menghadirkan tokoh yang sangat dikenali di rantau Asia dan juga bahkan di dunia. Tokoh ini adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Malaysia. Dalam bulan puasa ni, adakah Tun sihat, Tun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nampak dalam bulan Ramadan ni, Tun banyak datang ke Bazar Ramadan. Rakyat Malaysia begitu teruja berjumpa dengan Tun, nak ambil gambar, nak berbual, dan mereka menunjukkan betapa mereka sangat sayang kepada Tun. Nah, boleh tak Tun cerita apa yang Tun rasakan ketika mendapatkan sambutan yang sebegitu rupa, Tun? Saya berpendapat bahawa mereka sedang masuk dalam bidang perniagaan. Kebanyakannya buat kali pertama. Dan apabila mereka lihat ada orang yang menunjuk uh, interest uh, terhadap usaha mereka, mereka berasa gembira. Dan bahkan mereka berasa sebab hati pun, sebab pun kadang-kadang Ya. kerana uh, kita memberi penghargaan kepada usaha mereka. Dan memang pun saya ingin menggalakkan orang Melayu supaya masuk dalam bidang perniagaan. Alhamdulillah, Tun. Kemudian Tun, saya nak tanya tentang Tun, kita tahu bahawa mendapatkan pendidikan dalam bidang perubatan. Jadi, adakah latar belakang ini membawa pengaruh kepada cara Tun untuk menyelesaikan masalah, terutamanya ketika Tun menjadi Perdana Menteri? Ya, memang ada uh, kegunaan cara-cara perubatan dalam apa juga kegiatan kita, termasuklah pentadbiran negara. Kerana seseorang doktor itu perlu kenal pasti pesakit. Apa sakit, pesakit datang bukan dengan mencerita kami, saya sakit malaria ataupun saya sakit tuberculosis. Tidak. Mereka datang dengan cerita bahawa mereka berasa panas, sakit kepala ataupun ada batuk dan sebagainya. Dan doktor perlu dapat sejarah ataupun latar belakang masalah mereka dan kemudian melakukan pemeriksaan tubuh badan. Selepas itu kita juga membuat pemeriksaan dengan menggunakan alatan yang special, yang spesifik dan macam-macam lagi alatan kita guna semata-mata untuk menentukan apakah jenis penyakit yang diidami oleh pesakit. Apabila kita dapat kenal pasti jenis sakit, sama ada dia malaria ataupun tuberculosis ataupun demam panas, barulah dapat kita memberi ubat. Dan itu pun kadang-kadang kita terpaksa pilih yang mana satu yang perlu ubat yang perlu diberi. Baik, Tun. Jadi, nampaknya memang cara Tun memerintah memang dipengaruhi oleh pendidikan Tun. Baik,
Saya juga faham bahawa ketika Tun jadi Perdana Menteri, banyak Tun memperkenalkan berbagai macam dasar seperti bersih, cekap dan amanah. Kemudian juga selanjutnya look is policy atau dasar pandang ke timur. Dan yang paling mengejutkan ketika krisis kewangan, Tun memperkenalkan kebijakan tambat ringgit. Boleh tak Tun ulas sedikit-sedikit tentang beberapa dasar yang sebutkan tadi, Tun? Kita perlu tentukan matlamat kita. Kalau kita tidak punya matlamat, sukar bagi kita untuk mengarah diri kita berjuang untuk mencapai matlamat. Sebab itu kita perkenalkan pada mulanya dasar uh, bersih, cekap dan amanah. Kalau kita bersih, cekap dan beramanah, maka dia akan menjayakan usaha kita. Kemudian daripada itu kita dapati kita perlu kepada contoh. Kita tentukan contoh. Contoh apa yang kita pilih? Kita dapati bahawa banyak negara-negara timur berjaya mengejar ke pembangunan sehingga mereka dapat bersaing dengan negara-negara barat. Jadi kita guna contoh itu supaya kita belajar bagaimana untuk memajukan negara kita. Sebab itu kita selalu cari jalan untuk mencapai matlamat. Kalau kita tidak kenal, tidak tahu cara bagaimana mencapai matlamat, kita tidak akan berjaya. Menentukan matlamat saja tidak mencukupi. Baik, Tun. Satu lagi yang Tun perkenalkan adalah Vision 2020. Ramai orang yang tersilap, mereka fikir itu adalah tahun 2020. Boleh Tun ulas sedikit? Dan saya berpendapat pada masa kita tentukan wawasan 2020, kita sedang bangun dengan pesat. Tiap tahun mencapai 8% peningkatan kemajuan. Jadi kalau kita teruskan tiap tahun 8%, dalam jangka masa 30 tahun, kita boleh jadi negara maju. Jadi pada tahun 1990-91, kita anggap 30 tahun sampai kepada 2020. Tahun 2020, jadi kita mempunyai 30 tahun untuk berusaha memajukan negara sehingga kita jadi sebuah negara maju. Sebab itulah kita mengenal pasti ataupun menentukan matlamat, iaitu pada 2020 negara kita akan menjadi sebuah negara maju. Baik, Tun. Kemudian dalam Tun menjadi Perdana Menteri, ramai juga yang saya tak silap tokoh-tokoh Aceh yang berkhidmat di bawah Tun, seperti Tan Sri Hanafiah Hussein, Tan Sri Sanusi Junid, kemudian Tan Sri Elias Omar. Boleh tak Tun cerita hubungan Tun dengan mereka ini baik personal ataupun dalam kaitan dengan mereka sebagai staf Tun dalam membangun Malaysia, Tun? Mereka ini adalah rakan saya, kawan saya, dan kita telah bersama beberapa tahun. Jadi masing-masing tahu sikap dan pendekatan masing-masing, dan kita lebih selesa dengan bekerjasama dengan seorang yang kita kenal pribadinya, sikapnya, cara hidupnya. Apabila kita kenal, kita mudah bekerja sama dengan mereka. Sebab itu saya tak dapat nak kerjasama dengan satu orang yang tidak pun saya kenal. Orang asing sama sekali. Biasanya kita kerjasama dengan orang yang kita kenal, lebih dekat kita kenal, lebih mudah kita kerjasama. Sebab itulah terdapat beberapa orang, termasuklah Hanifiah Hussein, apa nama, Sanusi Junid. beberapa orang. Ya, mereka faham apa yang disebutkan oleh saya itu. Apa dia yang saya nak. Bagi orang lain yang tak kenal saya, walaupun saya jelas apa matlamat saya,
mereka masih bertanya-tanya apa dianya. Baik Tun, kemudian baru-baru ini kita nampak dalam video betapa rapatnya hubungan Tun dengan Tan Sri Hanafiah Hussein. Adakah Tun dengan Tan Sri Hanafiah ini pergi ke sekolah yang sama Tun? Ya, dia ke sekolah Sultan Abdul Hamid College. Dia, saya fikir sama ada satu kelas ataupun kelas yang tingkat yang uh, setahun lebih muda daripada saya. Jadi Mhm. dia ni adalah seorang yang lulus dalam bidang accountancy. Pada masa itu tak ada, boleh kata tak ada langsung orang Melayu yang lulus dalam bidang ini. Dan dia pula bukan begitu tinggi kelulusannya sehingga tak ada tempat dalam kerajaan untuk dia berkhidmat. Sebab Hmm. itu dia mengadakan satu syarikat accountancy dan Hmm. berkongsi bersama dengan Raslan dan Ong. Jadi menubuh syarikat Hanafiah Raslan dan Ong, dan syarikat ini pula bekerjasama dengan syarikat akuntansi daripada Filipina yang bernama apa nama FGV. Baik, baik Tun. Kemudian satu lagi Tun, Tan Sri Sanusi Junid. Terakhir sekali Tun membawa tinggi kepercayaan kepada Tan Sri untuk menjadi Presiden Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Nah, boleh Tun cerita sikit tentang kisah Tun dengan Allahyarham Tan Sri Sanusi bin Junid tu? Ya, dia semasa saya ada di Alusa lagi belum saya jadi menteri ataupun Perdana Menteri, kita telah berkecimpung dalam kegiatan politik di peringkat Alusa, dan saya kenal dengan dia dan kita mempunyai fahaman yang sama. Dan Hmm. selepas saya jadi menteri dan kemudian jadi timbalan dan Perdana Menteri, saya masih ingat sumbangannya semasa saya berada di Al-Usta. Dan saya berpendapat orang ini faham tentang matlamat yang saya tentukan, dan ada baiknya kalau dianya bekerjasama dengan saya. Sebab Hmm. itu saya jemput dia untuk jadi menteri dalam kabinet. Baik Tun. Kemudian kita sedikit beralih ke uh, isu lain. Baru-baru ini Tun, kami dapati Tun pergi ke Solo berjumpa dengan Bapak Jokowi. Jadi kelihatannya hubungan Tun dengan pemimpin-pemimpin Indonesia ini sangat rapat sekali ya. Mungkin boleh Tun cerita kepada kami bagaimana hubungan Tun dengan Presiden Indonesia dulu, baik itu Pak Jokowi ataupun yang sebelumnya Pak Harto. Bagaimana hubungan Tun dengan mereka Tun? Ya. Saya berpendapat bahawa Indonesia adalah jiran yang terdekat yang rapat dengan Malaysia. Apabila saya jadi Perdana Menteri, saya membuat lawatan pertama ke luar negeri ke Indonesia Hmm. untuk berjumpa dengan Presiden Indonesia. Pada mulanya dengan Presiden Soeharto, dan kemudian apabila saya sudah bersara, saya taklah ada perjumpaan dengan apa nama beberapa presiden lain, tapi dengan uh, Pak Jokowi, saya buat lawatan resmi, dan sepatutnya kita ada rombongan daripada Malaysia yang akan berjumpa dengan rombongan daripada Indonesia. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya, dia dengan saya berasingan, cuma dua orang saja ini. Kita Mhm. bercakap berkenaan dengan cara-cara membangunkan negara, macam mana kita buat, macam mana apa masalah Indonesia, dan kita bincang dengan mendalam sehingga kita tidak perlu lagi ada perbincangan rombongan. Sudah cukup apa nama rombongan ini, perbincangan antara saya dengan Pak Jokowi. Ya. Sebab itu saya personal lebih rapat dengan Pak Jokowi kerana dia membuat lawatan ke Malaysia, dan bila buat lawatan ke
Malaysia saya tunjuk kereta Proton dan saya bawa kereta Proton bersama dengan Pak Jokowi dan kita tunjuk apa yang kita telah capai. Jadi ada hubungan yang rapat antara saya dengan Pak Jokowi. Baik Tun. Kemudian Presiden sekarang ini Prabowo Subianto, kalau saya tak silap, masa kecil dia juga pernah duduk dekat Kuala Lumpur Tun. Dia sekolah dekat VI ya. Adakah Tun juga mengenali ayahanda kepada Presiden Prabowo ini? Nama ayahanda dia adalah Profesor Sumitra. Adakah Tun pernah mengenali dia Tun? Ya, saya tak, ya, secara personal tidak, tapi saya tahu tentang uh, Dr. Sumitro datang tinggal di Malaysia di zaman uh, Soekarno. Dianya mungkin tak setuju dengan Soekarno dan dia pilih untuk tinggal di Malaysia dan Pak Prabowo membesar di Malaysia dan bersekolah di Malaysia. Itu saya tahu daripada maklumat yang saya terima, tapi bukan secara personal. Semasa dia di sekolah, saya tidak bertemu dengan dia. Pada masa itu kita tak tahu yang dia mungkin satu hari menjadi Presiden Indonesia. Jadi apabila dia kembali ke Indonesia, dia bergiat dalam um, pertahanan Indonesia, jadi seorang general di dalam tentera Indonesia dan kemudian memasuki dalam bidang politik. Tetapi walaupun begitu, saya tidak kesempatan untuk berjumpa dengan di Prabowo. Baik Tun, tapi kita harapkan nanti hubungan Indonesia-Malaysia semakin baik, semakin rapat yang menguntungkan kepada kedua negara. Kemudian Tun, saya nak pindah ke isu lain. Yang kami tahu Tun ini sangat rajin menulis daripada muda lagi. Tun beberapa tulisan Tun seperti Dilema Melayu, kemudian memoir Tun Doctor in the House, Capturing Hope dan yang juga termasuk Ad-Din. Jadi kami nak tanya ini, macam mana Tun ini rajin sangat menulis dan bagaimana kami juga boleh ikut Tun untuk sikit-sikit menulis Tun? Ya, masa saya budak-budak lagi, saya lihat keadaan di Malaysia, khususnya keadaan di Alor-Setar, yang mana yang saya dapati orang Melayu ketinggalan, tidak terlibat dengan bisnes, dengan perniagaan. Mereka ramai menjadi buruh kasar atau nelayan ataupun penanam padi ataupun bekerja bergaji, tapi tidak masuk dalam bidang perniagaan. Walhal bidang perniagaan boleh memberi pulangan yang baik, return yang baik. Kita boleh jadi kaya kerana perniagaan. Dan saya tidak puas hati melihat orang Melayu tidak terlibat dalam perniagaan di Al-Usta. Ini saya ingin tahu kenapa. Mungkin kerana tak ada tempat ataupun tak ada fahaman ataupun tak ada minat. Macam-macam sebab yang orang Melayu tidak suka masuk dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Sedangkan inilah yang boleh memperkayakan mereka. Sebab itu sejak seumur hidup saya tumpu kepada perkara ini kerana saya nak melihat orang Melayu sama, uh, kecapaian ekonomi mereka sama dengan kaum-kaum yang lain. Baik, jadi dengan menulis Tun memberikan idea, cadangan dan juga mengharapkan ada terjadi perubahan dengan menulis Tun ya. Ya. Baik, kemudian kita juga tahu bahawa rukun untuk menulis ni adalah membaca. Jadi kami juga faham Tun juga sangat rajin membaca. Saya dimaklumkan oleh Al-Raham Tan Sanusi bin Junid bahawa Tun juga sangat gemar membaca Al-Quran setiap pagi selepas subuh. Sehinggalah baru-baru ini Tun menulis buku tentang
pemahaman Tun terhadap Al-Quran. Buku dia bertajuk Ad-Din. Boleh tak Tun cerita kenapa sampai Tun menulis Ad-Din, Tun? Nah, ya, bila saya masuk dalam bidang politik, saya ditentang oleh parti yang mewakili gunanya agama yang mempromosi agama Islam. Tapi saya ingin tahu sama ada apa yang mereka gunakan uh, sebagai kehendak agama Islam sama ada betul ataupun tidak. Jadi saya bukan pelajar dalam bidang agama. Namun saya perlu tentukan sama ada apa yang diperkatakan itu berasas kepada agama ataupun tidak. Sebab itu saya berpendapat bahawa Al-Quran adalah catatan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Subhanahu Wa Taala, dan disampaikan kepada umat Islam. Apa dianya wahyu ini? Dan tak ada lain kitab yang lebih tepat melaporkan wahyu ini selain daripada Quran. Yang lain semua kitab yang mengandungi pendapat orang yang bijak dalam bidang agama. Tetapi Al-Quran adalah uh, uh, catatan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir inilah panduan yang patut kita ikuti. Dan saya tidak faham bahasa Arab. Jadi kalau saya dapat khatam Quran dalam bahasa Arab, saya tak tahu apa pun. Sebaliknya, saya berpendapat kalau nak faham apa dia isi kandungan Quran, apa dia panduan daripada Quran, saya perlu baca Quran dalam bahasa Melayu ataupun kadang-kadang bahasa Inggeris untuk memahami wahyu ini, apa dia yang dikehendaki oleh agama Islam. Dan apabila saya baca Quran, saya dapati banyak yang diamalkan oleh orang Islam tidak menepati ajaran Islam. Saya kecewa kenapa kita tidak ikut ajaran Islam, kerana banyak panduan yang cukup baik yang ada dalam Quran. Sebab itu saya baca Quran untuk memahami mesej daripada Quran. Dan sekarang ini saya dapati banyak mesej ini berguna untuk saya, tetapi patut juga digunakan oleh orang Islam yang lain. Sebab itu bukan sebagai orang yang pakar dalam ilmu agama, tetapi saya baca Quran dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, saya buat bandingan tafsiran dan terjemahan oleh beberapa penulis penterjemah, dan saya dapati kalau terjemahan itu sama dalam 3 Quran, maka dia bolehlah diterima. Dan saya dapati banyak sungguh ajaran dan nasihat dari dalam Quran yang jika kita ikuti, kita akan berjaya. Sebab itu saya berpendapat ada baiknya kalau saya catat apa yang saya faham. Bukanlah sebagai pakar dalam bidang agama, tetapi cuma sedutan daripada Quran yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan saya dapat banyak panduan, dan saya harap siapa yang membaca buku saya ini juga akan faham apa sebenarnya kehendak agama Islam. Baik Tun, insya-Allah kami juga akan membaca buku Tun nanti. Kemudian boleh tak Tun cerita siapa tokoh-tokoh yang menjadi panutan Tun? Saya pernah mendengar Tun bercerita bahawa Tun mengidolakan Nabi Muhammad, kemudian juga Nelson Mandela. Boleh Tun cerita sikit? Ya, idola saya
memanglah bermula dengan Nabi Muhammad, kerana selain daripada menyampaikan agama Islam kepada umat manusia, Nabi Muhammad berjaya mengubah sikap dan budaya orang jahiliah, orang Arab jahiliah, orang Arab yang bodoh ini, sehingga mereka setelah memeluk agama Islam berjaya mendirikan satu tamadun yang cukup besar. Tamadun yang meliputi negara-negara daripada negara China di timur sehingga ke negara Spanyol di barat. Jadi ini satu kejayaan usaha menukar sikap dan budaya manusia yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sebab itu bagi saya Nabi Muhammad menjadi satu uh, contoh yang baik untuk saya tiru. Bukan saya nak jadi Nabi dah lah. Cuma nak tiru cara dia. Dan selain daripada dia, saya dapati juga ada orang lain yang boleh digunakan sebagai model. Umpamanya Nelson Mandela yang dimasuk dalam jail 26 tahun. Tetapi dia tidak mempunyai sifat nak balas dendam ataupun kecewa kehidupan dia, tak. Dia nak tumpu kepada pembangunan Afrika Selatan bersama-sama dengan mereka yang memasukkan dia dalam jail. Ini satu sifat yang lain. Tak langsung fikir tentang sekarang kami dah bebas, saya dah bebas, saya akan ambil tindakan balas dendam. Tak ada. Ini bukan jenis balas dendam. Sebab itu saya pandang tinggi kepada Nelson Mandela. Dan Tun juga bersahabat dengan Nelson Mandela sampai Nelson Mandela meninggal, Tun, ya? Dengan Nelson Mandela. Tun bersahabat baik dengan dia, Tun, ya? Ya. Dia meninggal. Baik. Tun, satu lagi, kami ramai anak-anak Aceh ini yang belajar di Malaysia, graduan di Malaysia. Termasuklah saya dan isteri juga graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Boleh tak Tun bagi pesan kepada kami ini, bagaimana kami boleh memainkan peranan untuk merapatkan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia? Kan sebagai graduan mungkin kami boleh memainkan peranan yang lebih besar, Tun, ke depan. Ya, saya berpendapat bahawa kita perlu terima pendapat yang disuarakan oleh pihak lain. Kita tidak ada monopoli kecapaian ataupun kepandaian. Kita ada orang lain yang mempunyai ilmu juga. Dan kalau kita ada kontak dengan mereka, berbincang-bincang dengan mereka, kita akan dapat maklumat yang dan mereka juga akan dapat maklumat. Saya berpendapat bahawa kalau kita bercakap, kita boleh bercakap berkenaan dengan ilmu yang ada saja kepada kita. Tetapi kalau kita mendengar, kita akan dapat ilmu yang lain. Sebab itu amat penting dalam hubungan antara individu ataupun antara negara yang kita berbincang berkenaan dengan masalah-masalah masing-masing dan cara-cara kita mengatasi masalah, dan kita guna ilmu yang kita terima itu untuk menangani masalah yang kita hadapi. Baik, Tun. Kemudian khas untuk Aceh hari ini, Governor Aceh yang baru dilantik, angkat sumpah pada Februari lepas, Haji Muzakir Banaf, beliau juga lama tinggal di Malaysia, Tun. Jadi, adakah harapan-harapan Tun kepada kerajaan Aceh ini supaya bagaimana boleh menjalin hubungan lebih rapat lagi dengan Malaysia? Khasnya kerana Governor kami pun lama dekat Malaysia, Tun. Ya, orang Aceh mempunyai budaya yang sedikit lain daripada orang Melayu. Saya kenal orang Aceh, kebanyakan daripada mereka di Kedah, mereka tinggal di Yan. Di Yan, penduduk di situ kebanyakannya orang Aceh dan mereka terlibat dalam bidang perniagaan. Dalam Pekan Rabu pun mereka ada sana, berniaga di sana. Jadi orang Aceh berbeza sikit daripada Melayu. Mereka
berminat untuk perniagaan dan perusahaan dan mereka rajin bekerja dan amat berjaya. Bagi saya yang di Aceh yang saya kenal rapat ialah P. Ramlee. Oh, P. P. Ramlee. Ramlee Okay. Yeah. ialah orang Aceh. Sebab itu dia menyanyi Olele di Kota Raja. Olele itu ada satu tempat di Bandar Aceh. Pada masa itu Bandar Aceh dikenali sebagai Kota Raja. Betul, betul, betul. Nah, Tun, jika pada suatu masa nanti Kerajaan Aceh menjemput Tun untuk apa-apa majlis ke Aceh, adakah Tun bersedia datang seperti ketika tahun 2005 lepas Tun datang ke Aceh dan diberi anugerah Dr. Kehormat? Adakah Tun bersedia, Tun, ataupun kalau keadaan memungkinkan Tun sihat ke? Ya, kalau saya sihat, saya sedia buat lawatan ke Aceh dan berjumpa semula dengan banyak pemimpin-pemimpin di Aceh. Baik, Tun. InsyaAllah kami akan sampaikan kepada kerajaan kami supaya mereka untuk menjemput Tun nantilah. Kemudian Tun, ini soalan yang orang ramai nak tahu walaupun Tun dah bagi tahu ni. Apa rahsia dia Tun ni masih cegah sihat pada usia yang nak mencapai 100 tahun dah Tun? Ini soalan yang semua orang bertanya. Betul. Kenapa saya dapat sampai ke umur 99 tahun? Saya sendiri tak tahu. Tetapi apa yang saya lakukan ialah saya berjaga-jaga. Tidak makan terlalu banyak, tidak jadi gemuk. Pasal itu kurang sihat. Saya buat sedikit senaman, saya aktif, saya guna pemikiran saya sepanjang masa, berbincang, menulis, membaca. Semua ini adalah aktif, iaitu kita diberi kebolehan tertentu dan kita guna tubuh badan kita, guna akal fikiran kita untuk dalam semua aktiviti kita. Kalau kita guna, maka semua kemudahan ini menjadi lebih baik. Tetapi kita dapati kalau kita tidak guna tubuh badan kita, dia akan merosot. Umpamanya kalau kita tidur sepanjang masa, otot-otot kita menjadi lemah. Demikian juga dengan otak kita. Kalau kita tak baca, tak cakap, tak bahas, tak tulis, maka kebolehan pemikiran kita juga akan jadi lemah. Baik Tun. Ini akhir sekali saya sebenarnya nak ucapkan terima kasih atas budi Tun. Bak kata pepatah, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Tun telah berbaik hati datang ke podcast kami. Tapi sebelum itu juga Tun berbaik hati telah menulis 2 kata aluan untuk buku saya, Tun. Buku satunya adalah buku yang ini tentang wakaf. Jadi terima kasih untuk pada Tun. Adakah Tun nak kata sesuatu tentang buku saya tersebut, Tun? Ya, kita sebenarnya tidak menggunakan wakaf ini secara yang memberi banyak manfaat kepada kita semua. Ada orang yang mewakaf tanah, tetapi kita tinggal tanah itu begitu saja. Sebaliknya, tanah itu boleh dibangunkan dan kita dapat hasil daripada tanah itu. Daripada hasil itu, kita boleh berbakti, kita boleh sedekah, kita boleh bantu pihak yang miskin dan sebagainya. Kerana agama Islam menyuruh kita bersedekah. Selalu memikir tentang orang yang tidak berada dan kita tolong mereka. Jadi kita ada punca yang baik daripada tanah wakaf. Tetapi kita tidak urus tanah wakaf dengan baik, tak dapat pelanggan yang tertinggi dan dengan itu tanah wakaf kadang-kadang menjadi sia-sia saja, tak diguna sama sekali. Tun, ketika tadi Tun bercakap tentang sifat orang Aceh ini, adakah ini orang Aceh lama atau orang Aceh sekarang, Tun? Saya nampak orang Aceh sekarang ni macam tak seperti yang Tun cakap tadi lah. Saya yang kenal dengan orang Aceh zaman dulu, zaman Jepun. Zaman Jepun dulu saya
ada di Pekan Rabu, Ya. jual pisang, goreng pisang dan sebagainya. Dan di antara peniaga-peniaga di Pekan Rabu Alor-Star ialah orang Aceh. Hmm. Semuanya nyak lah. Ya, ya. Nyak, Jadi nyak Aman, nyak semua. Nyak betul. Agam. Dan mereka berjaya. Di Malaysia mereka berjaya di zaman dulu. Saya Hmm. tak tahulah di zaman sekarang. Aceh yang saya kenal cuma apa nama Hanafiah Hussein dan Hmm. beberapa orang lagi. Mereka tidak Aceh lagi lah. Mereka sudah jadi Melayu Totok. Iyalah, iyalah. Baik Tun. Kemudian ketika Tun dulu berjumpa orang Aceh, adakah Tun merasa heran kerana mereka bercakap bahasa yang lain tu? Saya mula-mula tak faham. Saya ada kedai warung kopi. Hmm. Mereka datang ke warung itu baru cakap. Lepas tu dengar dia cakap puluh. Put Dia peluh. 40 rupanya. Jadi puluh. Jadi saya tanya kawan-kawan saya, ini orang mana ni? Hmm. Baru saya tahu bahawa mereka adalah orang asal daripada Aceh. Terdapat banyak di Malaysia, di Yan, Kedah dan di Pulau Langkawi. Baik Tun, kami di Aceh ini kebetulan pada malam Nuzul Quran lepas, Governor Aceh telah melancarkan satu program yang diberi nama Gerakan Aceh Berwakaf, nak membangunkan wakaf Aceh secara komprehensif. Mungkin nanti kami perlukan nasihat, pandangan daripada Tun berkenaan dengan hal ini. Kemudian satu lagi, saya memandangkan ni dah masa kita dah nak sampai, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Tun. Kemudian juga beberapa hari ke depan kita sudah akan merayakan Hari Raya Aidilfitri. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya kepada Tun, Tun Siti dan semua keluarga di Malaysia, Tun. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baik, terima kasih Tun, terima kasih atas waktunya Tun. Kami sangat merasa bertuah sekali atas kedatangan Tun kepada podcast kami yang julung-julung kali ini. Terima kasih banyak Tun. Assalamualaikum. Sama-sama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.